أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ibu ayah, akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pengajian kita pada hari ini, iaitu kita masih lagi ulang kaji mengenai fa'il. Fa'il itu apa? Kita ulang lagi. Fa'il itu adalah pelaku kepada satu-satu fi'il, iaitu perbuatan ataupun kata kerja. Setiap perbuatan mesti ada pelaku dia. Jadi pelaku itu dipanggil fa'il dalam bahasa Arab. Bagi sesiapa yang belum faham, boleh ikuti rakaman pengajian mengenai tajuk mengenal fa'il. Setakat kelas malam ni dah ada 4 rakaman lah. 3 untuk membincangkan mengenai fa'il dan 1 iaitu sebelum ini kita buat contoh fa'il dari surah Yasin ayat 1 sampai ayat 8. Jadi untuk siri kali ni kita sambung bermula ayat 9. Okey, firman Allah Ta'ala ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Subhanallahul azim. Jadi dalam ayat 9, ibu ayah yang dirahmati Allah, cuba tengok ada berapa fi'il yang ada dalam ayat 9. Ibu-ibu yang baru belajar, yang belum faham lagi, tak apa, dengar je dulu. Yang dah belajar sebelum ni boleh kongsikan dengan saya. Cuba tengok. Ada berapa fi'il dalam tu kata kerja? Ada 3. Pertama pada kalimah ja'alna. Yang kedua pada kalimah aghshayna. Yang ketiga pada kalimah la yubsiruna. Dan di sini ja'alna ini fi'il madhi. Aghshayna, fa ni bukan ya, fa ni huruf lain. Aghshayna juga fi'il madhi. La yubsirun adalah fi'il mudhari'. Kita tengok pada ja'alna. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ja'alna fi'il madhi kotak berapa? Siapa nak jawab? Kotak berapa? Fi'il madhi kotak berapa daripada 14 kotak yang kita belajar? Okey, Ibu Maimunah kotak 14. Bagus Ibu. Kotak yang ke-14. Jadi kotak 14 dalamnya ada makna kami kat situ ya. Ibu Maimunah, boleh tak Ibu Maimunah unmute? Boleh Ustaz. Ibu, setiap fi'il mesti ada apa Ibu? Setiap fi'il ma'ruf mesti ada? Fa'il. Mesti ada fa'il. Fa'il mesti apa i'rabnya Ibu? Rafa'. Fa'il mesti rafa'. Bagus Ibu. Sekarang ni ja'alna kotak 14. Kalau kotak 14, Ibu fa'ilnya boleh tak fa'ilnya jadi dalam bentuk isim zahir? Boleh tak? Kalau kotak 14. Tak boleh. Tak boleh. Jadi fa'il pada ja'alna isim zahir ke isim dhamir? Isim domir. Dhamir. Apa dia makna dhamir Ibu? Dhamir tu maknanya apa? Kata ganti. Kata ganti nama. Jadi apakah kata ganti nama yang ada dalam ja'alna? Kata ganti namanya apa? Dalam ja'alna. Nahnu. Nahnu, bagus. Tapi adakah nahnu tu fa'il pada ja'alna? Na. Yang fa'ilnya bukan nahnu tapi nan. Na ni fa'il kepada ja'alna. Maksudnya dalam na ni ada makna kami kan? Cuba Ya. Ibu bacakan terjemah wa ja'alna. Dan kami jadikan. Jadi ibu ayah semua, ja'alna fi'il dia, kata kerjanya jadikan. Setiap perbuatan mesti ada fa'il. Jadi perbuatan jadikan itu mesti ada pelaku dia. Mana pelaku dia? Na tu pelaku dia. Na tu ada makna kami.
Pasal tu dalam Quran terjemah kalimah ja'alna dan kami jadikan. Itu kita kata fa'il tu apa? Fa'il tu pelaku kepada satu-satu perbuatan. Cuma kita dah tahu dhamir na tu kami. Kami. Kemudian kita cari pula kami tu siapa? Kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala Maha Esa, bila Allah gunakan kami maknanya Allah Taala nak mentakzimkan dirinya. Okey, bagus Ibu Maimunah, masya-Allah, tabarakallah. Seterusnya kita tengok pula kalimah aghsyayna. Pada fa'aghsyaynahum ini sebenarnya ada tiga kalimah Ibu ya. Pertama fa ni huruf. Fa ni kalimah lain. Aghsyayna saja fi'il madhi. Hum ni dhamir dia. Dhamir sebagai maf'ul bihi. Kita malam ni tak belajar pasal maf'ul bihi. Kita belajar fa'il, isim fa'il. Bukan isim fa'il, fa'il saja. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan Ibu Qurafinah, masya-Allah tabarakallah. Ibu Nur Baizura, siapa saya lupa lah. Ibu Hilaliah. Saya Ustaz. Ibu Hilaliah. Saya. Baizura. Hilaliah. Okey. Baru okey, sorry Ibu. Ibu guna handphone anak Ibu ya? Okey. Okey Ibu. Alhamdulillah dari Bidor, Perak. Masya-Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu Hafizah, ahlan wa sahlan Ibu, masya-Allah. Jadi al-syayna ni adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey, saya minta Kak Syarifah pula. Boleh tak Kak Syarifah unmute? Kak Syarifah boleh unmute? Okey. Okey, Kak Syarifah. Sekejap ya. Okey, Kak Syarifah, kalimah aghsyayna. Dia fi'il madhi kan? Fi'il madhi kotak berapa yang ada na di belakang Kak Syarifah? Na belakang. Aghsyayna ke ada na di belakang tu? 14. Kotak 14. Jadi kotak 14, kalau kotak 14, boleh tak fa'ilnya datang dalam isim dhamir ataupun boleh tak fa'ilnya datang dalam isim zahir, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau fa'il dalam bentuk isim zahir hanya boleh datang dalam kotak berapa dan kotak berapa? Dua dengan kotak pertama dan keempat. Ya. Tahu nak keempat. Okey. Kak Syarifah. Al-Shayna. Setiap fi'il mesti ada apa? Ulang balik. Setiap fi'il mesti ada apa? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Fa'il mesti apa i'rab dia? Rafa. Jadi dekat sini al-Shayna dalamnya ada makna nahnu kan? Tapi mana fa'il pada al-Shayna? Mana fa'il dia? Na tu isim zahir ke isim dhamir? Isim zahir ke isim dhamir? Na. Isim dhamir. Dhamir. Okey. Na terjemahnya apa na tu? Kami. Okey, jadi cuba Kak bacakan al-Shayna, apa terjemah dia? Lalu kami tutup mereka. Lalu kami tutup mereka. Kami tutup pandangan mereka ya. Kami tutup pandangan mata mereka. Jadi perbuatan tu kategorinya menutup. Siapa yang melakukan perbuatan menutup? Kami yang melakukan. Jadi kami tu fa'il je. Pelaku kepada perbuatan tersebut. Okey. Bagus Kak jelas ya. Jadi al-Shayna Ibu ya. Fa'ilnya dhamirna. Na tu dalamnya ada makna nahnu. Bukan nahnu fa'il dia. Na tu fa'il dia. Okey. Jelas semua, masya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, sebagai ulang kaji, ini mereka yang dah pernah belajar. Yang tak pernah belajar tak apa, dengar saja. Yang pernah belajar, saja saya sebut, dhamir yang jadi fa'il. Inilah yang kita panggil sebagai dhamir marfu' muttasil.
Ibu Maimunah insya-Allah boleh faham. Dan ibu-ibu yang sama belajar dah lama dengan Ibu Maimunah mungkin boleh faham. Namanya dhamir marfu' muttasil. Kenapa dia marfu'? Pasal dia rafa'. Kenapa dia rafa'? Pasal dhamir tu jadi fa'il dia. Okey, jelas ya, masya-Allah. Bagus. La yubsirun. La yubsirun. Kalimah yubsiruna. Siapa nak terjemah? Ibu Zanita boleh try Ibu Zanita. InsyaAllah Ustaz. Boleh, okey. Ibu Zanita ulang kaji balik. Setiap fi'il mesti ada apa? Fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Okey. Fa'il apakah hukum i'rabnya? Rofa'. Mesti rafa'. Jadi ibu, la yubsiruna. Kalimah yubsiruna itu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Apa dalil ibu yang ibu kata yubsirun ini adalah fi'il mudhari'? Apa tandanya? Ada huruf mudhara'ah di hadapan. Bagus, huruf mudhara'ah. Apakah huruf mudhara'ahnya? Ya. Huruf ya. Okey. Huruf ya. Bagus ibu. Sekarang ni ibu, antara 14 kotak, ini kotak berapa ni ibu? Kotak ketiga. Kotak ketiga, mula dengan ya, belakangnya waw nun. Jadi kotak ketiga tu untuk seorang ke, dua orang ke, ramai? Ramai. Ramai. Yang memberi makna ramai pada yubsiruna itu, mana yang, apa huruf yang memberi makna ramai tu? Wow. Wow. Okey bu, sekarang ni belakangnya ada waw nun. Tapi mula dengan ya. Terjemahnya akan jadi ramai itu mereka ke, ramai itu kamu semua? Mereka. Mereka. Kalau kamu semua, kalau ramai mula dengan apa ibu? Kalau Sekarang yubsiruna dengan ya, yubsiruna mereka melihat. Kalau kamu semua melihat? Mula Tak. dengan ta, tubsiruna. Okey, sekarang ni yubsiruna. Okey. Sekarang ni ibu, yubsiruna kotak ketiga. Fi'il macam saya kata kita dah belajar kelas sebelum ni. Fi'il mudhari' kalau kotak ketiga, ada tak kemungkinan fa'ilnya datang dalam bentuk isim zahir? Ada ke tidak ibu? Boleh ke tidak? ada. Saya ulang balik. Sekarang ni fi'il mudhari'. Okey. Sekarang ni di kotak ketiga kan? Kotak ketiga ni Tiga. ada ke kemungkinan fa'ilnya datang dalam isim zahir? Ada ke? Ke tak boleh? Tak ada. Tak boleh. Dia kotak berapa dan kotak berapa je boleh ibu? 1 dan 4. Bagus ibu. 1 dan 4. Jadi sekarang ni bermakna kalau fa'ilnya bukan isim zahir, bermakna fa'ilnya adalah isim apa? Domir. Dhamir. Dhamir tu kata ganti nama. Dalam yubsiruna kotak ketiga, dalam fi'il yubsiruna itu ada dhamir apa dalam dia? Hum. Hum. Bagus. Hum maknanya mereka. Tetapi adakah itu hum tu jadi fa'il dia ibu? Tak. Tidak. Bukan itu fa'il dia. Jadi la yubsiruna. Yubsiruna mana fa'il dia? Wow. Waw tu fa'il dia. Bagus ibu. Waw itu adalah fa'il kepada fi'il la yubsiruna. Waw tu fa'il. Waw tu lah yang memberi makna ramai. Jadi mesti ada makna mereka dan mesti ada makna melihat. Kemudian ada pula la di depan. Ada la di depan. Kita dah belajar sebelum ni. La itu, saja ulang kaji. La tu masuk pada fi'il mudhari' dan huruf nun belakang tu kita tak buang. Bermakna la tu la nafiyah ke la nahiyah ibu? La nafiyah. Nafiyah, bagus. La nafiyah terjemah dia tidak ke jangan? Tidak. Okey, cuba Ibu Zanita bacakan terjemah fahum la yubsiruna. Mesti ada terjemah nafi, mesti ada terjemah mereka, mesti ada terjemah melihat. Apa terjemah Ibu? Mereka tidak dapat melihat. Masya Allah. Kerana
Cukup tak ibu dia punya yang kita belajar tu, cukup tak terjemah dia? Mereka tidak dapat melihat kerana tertutupnya jalan iman. Okey, bagus ibu. Itu dia punya keseluruhan terjemah. Tapi yang pastinya mesti ada mereka, mesti ada tidak kerana adalah, mesti ada melihat kerana huruf asalnya ba sad ra. Okey ibu, terima kasih banyak ibu Zanita. Sama Ustaz. Alhamdulillah ibu, masya-Allah, tabarakallah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tengok secara keseluruhan ayat 9, tengok ya. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan min baini aidihim, di hadapan mereka, saddan, ada penghadang. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka, saddan, ada penghalang juga. Jadi ibu, ni saja kita masuk. Kita bukan belajar tafsir, tapi kita nak faham ayat melalui terjemah dulu. Ibu ayah, kalau satu orang, macam kita sendiri, kita dapat melihat di depan, tiba-tiba di depan kita orang letak satu penghadang di depan kita, kita tak nampak depan. Kita pusing belakang, belakang pun orang letak penghadang juga. Jadi ibu, walaupun ibu ayah berada di tengah padang yang luas, terbentang, boleh lihat macam-macam, tapi kalau ada penghadang di depan dan di belakang ibu ayah nampak tak pemandangan di depan dan di belakang tu? Nampak ke tidak? Tentulah kita tak nampak. Pasal apa? Kerana asalnya nampak, tak ada penghadang. Tapi bila ada penghadang depan dan di belakang, maka jadi tak nampak. Begitulah orang-orang kafir Quraisy yang mana Nabi SAW bawa kepada mereka semua kebenaran dengan seterang-terangnya. Nabi bawa kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Tetapi oleh kerana mereka semua Allah Ta'ala tutup pandangan mereka. Zahirnya di depan mereka memang tak ada penghadang. Tetapi secara hakikinya Allah tutup pandangan mata batin mereka. Pandangan mata hati mereka Allah tutup daripada melihat kebenaran. Seolah-olah depan mereka ada saddan, ada penghadang. Belakang mereka pun ada saddan, ada penghadang. Fa'aghshaynahum, lalu kami tutup pandangan mereka, pandangan mata hati. Fahum la yubsirun, lalu mereka semua tak dapat melihat kebenaran yang jelas terbentang sebenarnya. Jadi ibu ayah, melalui terjemahan sahaja, melalui kaedah yang kita belajar, mengenal fa'il pada fi'il-fi'il yang Allah sebutkan dalam ayat 9, ibu ayah boleh tak faham ayat tadi? Itu belum tafsir. Kita belum tafsir lagi. Itu baru terjemah dan kita faham dia punya fa'il dia. Boleh faham ibu ya? Itu baru kita faham fa'il daripada setiap fi'il. Jadi ibu ayah nampak tak betapa pentingnya kalau satu orang dia nak faham Quran, dia kena belajar bahasa Arab. Kena belajar bahasa Arab dan kena faham kaedah. Supaya dia dapat faham Al-Quran dengan betul. Kalau tak, dia hanya baca terjemah dan dia rasa dia faham melalui terjemah saja. Boleh faham tapi tak faham dengan cara yang sebetul-betulnya. InsyaAllah ibu ayahnya jelas. InsyaAllah. Kita masuk ayat yang ke-10. Soalan saya. Ayat 10 ada berapa fi'il? Itu dulu. Ada berapa fi'il? Cuba ibu perhatikan betul-betul. Kalau kita perhatikan ayat 10 ada 3 fi'il. Pertama pada kalimah anzarta. Yang kedua pada kalimah lam tunzir. Tunzir tu fi'il mudhari'. Dan yang ketiga pada la yu'minuna. Okey. Jadi ibu tengok pada anzarta. Anzarta ni fi'il madhi. Siapa nak try jawab? Pakcik Wahab boleh Pakcik Wahab? Pakcik Wahab nak try? Okey. Tak dapat. Okey, boleh. Ya. Okey. Semula. Okey Pakcik, anzarta ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Anzarta fi'il mudhari' kan? Anzarta ni fi'il madhi. Ada ta belakang kan?
Anzarta ni Ya. tadi kotak berapa? Ada ta di belakang tu kotak berapa? Kalau ada ta di belakang. Belakang nombor anta. Anta kotak 7, betul. Ya. Kotak 7. Okey, kotak 7. Jadi kita belajar sebelum ni kalau kotak 7 boleh ke fa'ilnya dalam bentuk isim zahir? Boleh ke Pak Cik? Tak boleh. Tak boleh. Bagus, tak boleh. Bermakna fa'il pada anzarta ni isim apa? Ah, Isim dhamir lah, kan? Dhamir lah. Mustatir. Dhamir mustatir, bagus Pak Cik. Dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi. Bagus. Okey Pak Cik, anzarta tapi dalam dia sebenarnya ada dhamir apa? Dalam dia kita tak nampak. Ada dhamir apa? Anta. Anta. Tapi adakah anta tu fa'il dia? Bukan anta fa'il. Dhamirnya, dhamir ta ni fa'il dia. Anzarta ni ta baris atas ni fa'il dia. Ya. Boleh baca ya. Anzarta ni fa'ilnya ta. Walaupun dalamnya ada anta, bukan anta tu fa'ilnya. Ta ni saja fa'il dia. Bila baca ya. Anzarta. Cuba bacakan terjemah dia. Anzarta. Anzartahum mesti ada A ni soalan. Kemudian ada makna memberi peringatan. Kemudian ada makna kamu. Dan juga mereka. Cuba baca terjemah anzartahum. Apakah kamu beri peringatan Pada mereka? nampak semua ada terjemah. Adakah tu A. Anzarta kamu tu ta. Memberi peringatan anzara. Hum pada mereka. Macam tu. Okay, terima kasih banyak Pak Cik ya. Sama. Tengok pula pada lam tunzir ibu ya. Lam tunzir. Lam tunzir ni ini adalah fi'il apa? Siapa nak jawab? Assalamualaikum Ibu Zaitun. Ibu Zaitun dari Singapura kan? Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Ibu Kurofina nak try ke? Kalau nak try. Yang mana? Tunzirhum. Pada tunzirhum. Fi'il mudhari'. Bagus. Ibu. Fi'il mudhari'. Sekejap Ibu. Fi'il mudhari'. Apa tanda ini fi'il mudhari' Ibu? Ta. Ada ta di depan. Bagus. Jadi Ibu tunzirhum ni agak-agak Ibu fi'il mudhari' mula dengan ta. Belakang dia tak tambah apa-apa. Antara kotak berapa dengan kotak berapa Ibu? Ta kotak 4. 4 atau? 4, 5. Bukan. 4, 7. 7 betul. 4, 7. Okey, 4 untuk dia perempuan. 7 untuk kamu. Sekarang ni Ibu agak-agak ni 4 ke 7? Tunzirhum. Cuba Ibu tengok terjemah dia. Terjemahannya kamu tidak memberi peringatan. Kamu kotak berapa? 7 lah. Kamu kotak 7. Kotak 7. Jadi Ibu, lam tunzir kotak 7. Kotak 7 boleh tak fa'ilnya dalam bentuk isim zahir? Tak berapa tahu Ustaz yang tu. Okey, tak apa. Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kerana untuk isim zahir hanya berlaku pada kotak pertama dan keempat saja. Jadi Ibu bermakna Isim zahir tu macam mana Ustaz? Isim zahir tu? Itu yang kita dia disebut fa'il tu disebut. Contohnya qala Muhammadun. Muhammad tu disebut fa'il dia. Jadi contoh qala Muhammad, siapa yang kata? Muhammad kan? Jadi kalau Muhammad tu disebut. Okay. Macam sekarang ni Ibu, lam tunzir kamu, tapi kamu tu tak ada disebut pun kat sini, tak ada. Dia bukan isim zahir, dia dhamir, dia dhamir dalam. Ada dhamir anta, tapi itu nanti Ibu ulang kaji balik, nanti Ibu faham insya-Allah Ibu ya. Jadi Ibu yang semua, saya Ibu itu je. Lam tunzir ini fa'ilnya dhamir anta dalam dia. Tadi fi'il madhi, kalau fi'il madhi tadi anzarta kotak 7 juga. Tapi kalau fi'il madhi fa'ilnya nampak ta ni. Ta ni fa'il dia. Walaupun kotak 7 sama, tapi ta ni fa'il dia. Tapi kalau fi'il mudhari', fi'il mudhari' dalamnya ada dhamir anta. Dalam dia. Fi'il mudhari' kotak 7, dalamnya ada dhamir anta. Dhamir anta dalam dia yang jadi fa'il. Saya ulang balik Ibu ya. Dia fi'il madhi mudhari' tak sama.
Kalau fi'il madhi kotak 7 untuk kamu seorang lelaki nampak ada ta di belakang. Itu fa'il. Tapi kalau fi'il mudhari' tak ada. Dalam dia ada anta. Jelas ya? Okey tak. Kemudian la yu'minun sama macam kaedah la yubsirun, sama dia. Di mana yu'minuna fi'il mudhari' kotak yang ketiga. Okey. Fa'ilnya adalah huruf waw ni. Waw ni fa'il dia, ada makna mereka. Terjemahnya wasawa'un alaihim, dan sama saja kepada mereka orang-orang kafir yang Allah Ta'ala tutup mata hati dia. A'anzartahum, adakah kamu beri peringatan pada mereka? Am atau lam tunzirhum, kamu tak bagi peringatan kepada mereka. Kamu tu Muhammad lah, Nabi Muhammad. Tak bagi peringatan pada mereka. La yu'minun, mereka tetap takkan beriman kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala dah tutup pandangan hati mereka daripada menerima kebenaran. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, untuk malam ni, contoh-contoh ni, yang akan faham adalah ibu-ibu ayah sama ada pernah belajar sebelum ni di mana-mana, dan ini ulang kaji saja, ataupun ibu ayah baru belajar, tapi belajar dengan cara betul. Apa cara betul? Ikut satu persatu tajuk mengenal fa'il. Untuk tahu tajuk tu, untuk tahu rakaman-rakaman yang dah ada, cari dekat video YouTube Akademi Al-Miftah di bawah playlist mengenal fa'il. Satu persatu. Jangan skip-skip. Saya tak suka cara kita belajar macam tu. Walaupun dengar rakaman, dengar sambil catat, sabar. Kalau setengah jam lah dengar. Macam tu cara dia. Kalau kita nak cepat habis, lepas tu sekadar dengar saja, maka dia tak jadi. Setuju tak ibu-ibu yang dah belajar dengan saya, istiqamah, betul tak cara belajar macam tu? Ke ibu-ibu dengar lompat-lompat? Dia tak boleh dengar lompat-lompat. Dia kena dengar, dia kena belajar ni dengan sabar. Kita belajar, majoriti belajar dari zero. Tapi kalau kita belajar dari zero, kita nak terus faham, tak boleh. Dia step by step. Okey, sekat itu sajalah ibu-ibu ayah semua. Saya ada urusan. Aqulu qawli hadza, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna